Kalau korang nak cari keyboard bawah RM100 tapi nak nampak cantik and unik, korang kena dapatkan keyboard. So guys, ini dia keyboard daripada Expense, which is Expense Aura 68 3D Neon Light Box. Panjang pula nama dia. Sebelum ni aku rasa dia just buat kerusi and dia baru nak start buat keyboard. Tapi quality dia nice Yang paling stand out sebenarnya dekat bahagian belakang keyboard ni. So dia ada RGB light strip yang memanjang dari hujung sampai ke hujung. Korang tengok ni. And dia expose bukan dalam casing. So memang sangat-sangat rare dia punya design ni. So bila dekat meja, setup korang memang akan nampak unik. Plus dekat kiri ni dia ada strap design. Aku tak tahu apa function dia, tapi nampak nice juga Untuk connection pula, dia ada tri-mode, Bluetooth 2.4 GHz dan wired Type-C. So senang lah nak tukar-tukar device. Untuk layout, keyboard ni menggunakan 68 keys. So memang jimat ruang kalau setup korang tu tak besar. Untuk typing experience, yang ni aku suka. Dia menggunakan Ice Blade linear switch, dan walaupun dia linear, bila typing tu rasa ada feedback sikit, lembut and smooth. So buat kerja-kerja typing, nak main game, sedap. Dia tak bising tapi rasa satisfying bila menaik tu. Kau kena try lah, susah nak cerita ni. Untuk bateri, dia ada 4000 mAh, boleh tahan sampai 30 hari tanpa menggunakan RGB. Kalau on RGB pun still boleh dapat sekitar 60 jam. Keycaps pula menggunakan material PBT, so tahan lama lah, tak cepat berkilat. So untuk harga di bawah RM100, keyboard ni aku rasa macam over deliver. Design dia cantik, unik, and typing pun sedap. So guys, macam biasa, kalau korang nak, link aku sediakan dekat bawah.